Nama saya Syahrin Sis ataupun nama panjangnya Muhammad Nur Syahrin bin Sis. Just nama bapa saya memang Sis pun. Dan saya berpengalaman dalam Laravel ni lebih kurang dalam 7 tahun. Dan banyak jugalah application yang saya sudah bangunkan. Application untuk government dan juga swasta pun saya sudah terlibatlah dalam pembangunan tu. So, sekarang ni saya more on buat freelancing dan juga mengajar programming lah, especially dalam topik-topik yang melibatkan Laravel. Okay, baik. So, untuk sesi hari ini kita akan explore lah salah satu topik dalam Laravel Framework, iaitu topik testing. Okay. So, boleh saya share screen tak kat sini? Boleh, eh? Boleh, silakan. Okay, nampak ke? Alright. So, testing. So, bila korang dengar pasal testing, korang fikir pasal apa tu? Pernah dengar tak testing dalam Laravel ataupun dalam software development? Siapa ada pengalaman? Ataupun this is first time yang korang pernah dengar? Korang boleh try reply yes kalau yang mana yang dah ada pengalaman sedikit, dan no yang mana yang belum ada pengalaman lah. Nak tengok berapa ramai yang sudah explore sedikit testing dalam Laravel. Okay, pernah dengar eh? Ada yang belum juga. Alright, so okay. So untuk hari ni kita akan explore on testing lah. Secara asas ni lah, saya tak akan go into detail on testing. So yeah, alright. So, saya buka saya punya ni kejap. Okay, so untuk sesi kita hari ni, kita akan explore topik on testing lah. So kita akan explore on apa testing dalam Laravel. Kita akan explore on PES4. PES4 ni adalah satu framework testing yang kita akan gunakan dalam sesi kita ni. Korang boleh Google PES.php.com. So inilah framework yang kita akan gunakan untuk kita membuat testing dalam Laravel application kita. So, kita akan menggunakan PES version number 4, okay, which is the latest one lah, yang ada feature-feature baru yang kita akan explore kejap lagi, iaitu browser testing. Alright, so dekat dalam sesi ni juga kita akan explore asas unit testing, asas feature testing dan juga asas browser testing. Apa benda ala tiga ni nanti saya akan terangkan sedikit lah apa kegunaan testing-testing tersebut. Alright. So kat sini it just framework lah yang kita akan gunakan untuk testing kalau kita scroll kat sini kan. So yeah, memang Laravel Community dia banyak menggunakan framework inilah untuk create testing script dia untuk Laravel application. Dan yang paling latest dia ada uh, boleh buat browser testing lah. Browser testing ni dia adalah satu uh, apa test yang kod tu akan run test tu, dan dia akan test kita punya application di dalam browser tersebut, so that kita tak perlu nak buat manual testing sendiri dekat browser tu kan. Setiap kali kita ubah something dalam kod kita ke, setiap kali kita add a new feature dalam kod kita kan, kita biasa sebelum ni kita akan test sendiri kan secara manual kan. So mungkin selepas ni tidak perlu buat macam itu lagi, sebab kita boleh create a script lah, script untuk test uh,
feature-feature yang kita add tu tersebut, so that kita tak perlulah nak repeat testing manually. Right? So lagi senang lah nanti in the future. Okay, so alright. Alright. So next kita akan pergi ke dalam projek. Saya akan buka satu projek saya, projek Laravel. And ini projek saya dan saya buka browser. Okay. So this is going to be kita punya Laravel application kita lah, which is a simple to-do list app. Dan app ni dia ada apa feature-feature basic lah, macam add task, delete task, mark task as complete, uh, dan juga remove code. Okay, so for example kita kat sini kan, kalau kita add a new task, add to do, kita pun telah berjaya add a new task dekat sini lah. So dekat sini kita boleh delete, kita boleh mark dia as complete. Bila kita tekan ni, dia akan mark as complete. So kalau kita mark as complete, dia akan slash kat sini lah, which is dia dah mark as complete. So kita pun boleh create a new task jugalah kalau kita nak, macam new task tu, add to do, and then kita akan nampak task baru kat situ lah. So dalam task ni juga kita boleh delete jugalah kalau kita nak. Yang mana yang dah completed tu kita boleh delete. Ya, dan dia akan delete semuanya. So ini just a basic to-do list app lah yang saya akan gunakan untuk kita buat testing. So testing yang kita akan buat kejap lagi, kita akan cuba untuk test application mini to-do list app ni yang ada pada saya ini, dan kita akan buat satu script lah, script yang mana kita akan test this application dari segi add task, dari segi delete task, dari segi mark the task as completed, and so on lah. Kita akan test ke semua tu, so that kita tak perlu test apa feature-feature ni manually nanti. Okay, alright. So sebelum tu biar saya share sedikit macam notes saya dekat sini, kalau korang boleh nampak. Okay, alright. So first of all, apa itu test dalam software development or Laravel development? Okay, test ini dia adalah satu code untuk kita check application kita berjalan dengan betul ataupun tak. Okay, instead of kita check manually. Macam saya cakap tadi lah. Kenapa kita buat test? Kenapa kita tak apa buat testing manually saja? Kenapa kita kena tulis script untuk kita test kita punya application? Kenapa? Sebab dia membantu kita untuk catch bug early lah. Dan dia juga memberi confident kepada kita, kepada developer, untuk ubah kod tersebut. So tak adalah setiap kali kita ubah kod, add kod tu kan, kita kena test setiap kali tu. Tak perlulah, sebab kita sekarang dah ada script, just run the script yang kita buat tu, and then kita tahulah sama ada selepas kita ubah kod tu, feature-feature lama kita masih berfungsi lagi tu pun ataupun tidak. Okay, so kita ada lagi confidence lah untuk ubah kod kita in the long run. Dan point nombor tiga adalah documentation. So documentation ni, testing ni sebenarnya bila kita buat test, dia sebenarnya dia act like a documentation untuk developer. So let's say kita create satu feature lah kan, feature untuk addkan task ke dalam to-do list app. Okay, so untuk kita terangkan developer kan, uh, mungkin cara kita tulis kod tu memang mungkin developer lain payah sikit lah nak faham, tapi bila dia baca kita punya testing script, dia akan faham lah macam mana kod kita berfungsi untuk buat apa add task dalam to-do list app tu. Okay, so dengan ada uh, test script ni, dia act sebagai documentation untuk developer lain baca lah. So senang developer lain untuk baca dan fahamkan kita punya kod yang kita add kat dalam kita punya apa application tu. So empat, dia akan save time lah in the long run.
So sebab apa? Sebab kita tak perlulah nak test manually banyak kali kan. Lagi-lagi yang PES 4 ni dia ada browser test, bukan bukan test secara apa? Kan dia browser test. Maksudnya script tu dia akan open browser secara automatically and then dia akan pilih button input untuk klik untuk add value dalam dalam apa kita punya application sebagai contoh kan. If you run browser script kan, dia akan open kita punya browser app ni dan dia akan masukkan sendiri secara automatiknya angka apa yang kita nak suruh dia masukkan dan dia akan klik button dekat sini just by writing a script. Tak perlu kita buat secara manual, which is uh, kalau tanya saya memang awesome lah. So tak perlulah orang betul untuk test manually setiap kali kita ada buat feature baru. Kita just create a script je untuk test browser tu tersebut. Right? Okay. So, okay. PES ni dia free. It's an open source framework. Okay. So, jangan risaulah. Dia just act macam package-package lain yang ada yang macam kita gunakan lah dekat luar sana. Uh, PES ni is a free to use. Okay. So, nanti saya akan tunjukkanlah macam mana kita nak set up PES ni ke dalam kita punya Laravel application. Okay, so PES ni apa benda lah ni? PES ni macam saya cakap tadi, PES ni adalah satu testing framework. Okay, untuk kita create test script kan, PHP punya test script secara tradisionalnya PHP unit memang agak payah lah, susah. So that's why PES ni dia wujud sebab nak menyenangkan developer untuk create test script. Untuk bantu kita lah untuk write test script tu dengan cepat lah. So that is where PES come in lah sebab tu PES tu wujud. Okay. So it's a testing framework untuk PHP dan juga Laravel. Alright. So apa beza PHP unit ni dengan PES? So PHP unit ni kalau korang tak pernah dengar, PHP unit ni sebenarnya dulu dia act by default framework, testing framework untuk PHP. Okay, dia adalah default. So kalau kita write code untuk PHP, the default framework untuk testing adalah PHP unit. Tapi sekarang tak. Sekarang kita menggunakan PES. Okay, lagi-lagi dalam community Laravel, kita akan gunakan PES lah instead of PHP unit. Okay. Alright. PHP unit pun sebenarnya ni adalah framework juga macam PES. Cuma framework PHP ini memang agak dah lama jugalah and then dia punya approach dia memang agak payah ataupun susah untuk difaham oleh developer barulah. So that's why developer baru more prone to pergi ke PES instead of PHP unit. Okay. So this is simple je lah PES. Dia punya test kod dia lagi cantik dan moden. Dia dia PES ni dia bukan pengganti PHP unit tapi dia adalah satu wrapper atas PHP unit. Okay. So kat sini korang mungkin boleh just kena faham sedikit lah where PHP unit is another framework and PES also is another framework. So PES ni sebenarnya dia bukan developed by itself. Instead, dia develop on top of the PHP unit. Dia macam wrapper kepada PHP unit. So basically PES ni also menggunakan PHP unit under the hood. Tapi we as a developer kita tulis script just by touching PES punya framework saja. Kita tak perlu tahu pun apa dekat dalam PHP unit tu. PES tu dia akan apa handle that by itself lah. Alright. Okay. Feature utama PES. Uh, Function based test. Apa maksud function based test? Okay, kalau kita tengok dalam kod kita kan, this is biasalah kan ni Laravel punya project kita. I think korang familiar lah kan yang mana yang pernah develop Laravel application sebelum ni. So korang akan perasan ada test folder dekat sini kan. Okay. So di sini kita akan ada macam unit folder, feature folder, browser folder. So ini yang saya mention tadi lah kita ada three type of testing lah kan. Unit test, feature test dan juga browser test. Okay, masing-masing ada dalam folder masing-masing lah. So bila kita tengok salah satu contoh test, example test dekat sini kan, kita akan nampak ada satu code, PHP code. So this is the test script. Ni satu test script lah, which is dia menggunakan function instead of kelas yang kita nampak kat dalam PHP unit.
Kelas tu maksudnya kod dia lebih kurang macam inilah. Dia ada abstract, class, test, extend, and yada yada yada. So that is PHP unit. PHP unit dia menggunakan class based approach, tapi test dia menggunakan function based approach. Function based approach more simpler untuk testing. So satu test code ni merangkumi satu test script. So lagi senang lah. So hampir tiada boilerplate. Okay, tiada boilerplate. Maksud boilerplate tu adalah tiada kod-kod yang kita tak faham untuk kita create satu test. Macam dalam PES, kita just write this one je. Test, apa kita nak test, dan this is the test script. Okay, itu sahaja. Kalau PHP unit, dia ada banyak boilerplate, maksudnya you have to bagi namespace, you have to import, kan, import package yang lain, banyak-banyak import, and then kena buat abstract class lagi, kena extend. So that is boilerplate lah. Dia ada banyak kod-kod yang kita kena masukkan. So instead PHP unit, you just write code something like this sahaja, and then it good to go lah, which is more simpler. Alright. Okay, so this one PES menggunakan natural language dan PES baca cerita bukan domination technical. Okay, so this one dia refer to PES punya approach of testing, yang mana PES dia macam cara dia untuk test dalam dari segi bercerita. Kalau kita tengok kat sini kan, dalam salah satu test kita ada kat sini, test that true is true. Okay, ini macam cerita je lah. That's true is true. Okay. So maksudnya kat sini test ni adalah untuk test bahawa this boolean true ni is to be true. Itu saja, senang je. Okay. For kalau kita tengok dekat feature test, okay, ni cerita dia. The application return a successful response. Okay, ini adalah salah satu test script yang adalah yang kita yang dibuatnya. So ini adalah scriptnya lah. So scriptnya simple je. Kita buat get request, access our root folder, which is the home script, dapatkan respon dia, and then kita check assert status. Adakah respon yang kita dapat tu 200 status code ataupun tidak? Kalau 200, dia akan return true. Else, dia akan return false lah. So, as we know, kalau dia return true, the test is success lah. Kalau dia return false, the test is fail. Okay? So, dekat sini, just dia nak check je lah bahawa dia dapat tak access the homepage tu kan. Biasa bila kita access homepage tu kan, kita akan dapat status code 200, right? So kalau kita tengok status code dekat sini kan, if we see here, we refresh the page, and then kalau kita tengok kat kita punya request, we will see status 200 di sini. So that is success. Maksudnya kita dapat access page tersebut. So kalau kita dapat status code lain macam 400, 500, that is an error lah yang kita kena tengokkan. Right. So itulah tugas test ini. Dia just nak tengok bahawa kita boleh tak access page tersebut. So cara dia write dia dengan menggunakan cerita dan apa dia buat lah based on cerita yang dia tulis dekat situ. Alright. Okay, so kat sini kita akan cuba untuk set up lah on kita punya PAS 4 dalam projek Laravel kita. Alright, so first of all, kita kena make sure kita punya PHP is dalam version 8.3 ke atas lah. Make sure ada, you, you have that one lah. Tapi if you don't have, kalau tak boleh nak tengok PHP version, korang boleh tengok Laravel version, which is PHP Artisan version. Okay, sekarang saya punya Laravel version saya ada 12. So 12 mostly dia akan menggunakan latest PHP punya version lah. So saya punya apa? Saya punya application dapat run the PES punya framework lah, PES punya plugin. Sorry, package. Okay, alright. So macam mana kita nak install PES ni dalam kita punya project? Okay, kalau kita tengok kat kita punya PES PHP website,
Korang boleh tekan documentation. Alright. So kat sini dia ada apa, ceritakanlah macam mana dia nak macam mana kita set up dekat dalam kita punya Laravel applications. So kat sini dia bagi requirement lah PHP 8.3. Okay. So sekarang ni pada saya PHP saya menggunakan 8.3 which is supported lah. Alright. Okay. So kita boleh try install PHP unit dengan run this command prompt ni dekat dalam kita punya terminal lah. Macam saya menggunakan VS Code. So VS Code dia ada terminal di bawah sini. So kalau korang tak nampak terminal kat bawah ni kan, korang boleh pergi view dan pergi ke terminal di sini. Dan dia akan keluar terminal lah. So di terminal ni just paste the code yang nampak kat sini. Okay. And enter lah. Okay, kejap. Oh, sorry. Saya tak nampak. It's not this one. Alright. So, basically, just run yang ini. Yang bawah ini. Alright. Okay. Okay. Composer require paste PHP, paste. That's def with all dependencies. Okay. Run command ni, and then tekan enter, and then dia akan install paste to dalam kita punya Laravel applications. And, uh, and then kalau kita nak dia make sure untuk install patch ni dalam version 4, which is apa yang kita nak, version 4, kita kena pergi ke dalam composer.json, slide di bawah ini, korang akan nampak apa, package yang bernama paste php slash paste. Okay, pastikan dia dalam version 4 ke atas, 4.0. Alright, kalau tak ada, contoh kalau tak ada lah kan, korang just addkan je lah satu ni, paste php slash paste, dan version dia, paste php slash paste plugin Laravel, dan version dia. Sudah add, and then korang boleh run command ini dan enter. Dia akan install package paste ni dalam kita punya application. Okay, saya sudah install package ni. So next kita akan cuba untuk run command yang ini. Okay, untuk kita create paste.php. Okay, so di sini. Okay, dot slash vendor slash bin slash paste dash dash init. Okay, so command ni dia akan generate file uh, bernama paste.php. Di sini dia akan generate file ini untuk di setup configuration lah untuk paste framework kita. Alright. So saya dah ada, so saya tak perlu nak run lagi lah. So yang mana tak ada, korang boleh run command ni, ataupun korang boleh refer kepada website paste PHP ni dan copy commandnya yang berada di sini. Okay, right. Sudah run ni, korang akan nampak paste.php punya file telah pun generate lah. Dia akan nampak something like this lah. Then this one, then this one. Okay, right. So next, lepas tu korang boleh run .vendor dot slash vendor slash bin dot slash paste. Okay, command yang ini adalah untuk run kita punya test script. Test script kita. Okay, so bila kita run, dia akan run the test script yang kita ada lah. Which is by default, Laravel dia ada example test tau. Satu untuk unit, satu untuk feature. So bila kita run this command, dia akan run test script yang ada dalam kita punya folder test, unit dan juga feature. Macam kat sini kita ada
feature test, which is example test ni kan. This is satu file and then kita ada lagi satu file. So bila kita run command ni, dia akan run kedua-dua file inilah and then dia akan run test yang ada di dalam file tersebut. Okay. So kat sini sebab saya dah run, so dia akan run kedua-dua test tersebutlah dalam file ini. Okay, satu dan dua. So kedua-dua ni dia pass. Maksudnya sukses lah. Tak ada apa-apa error. Alright. So itulah cara kita macam mana nak run uh, test script dengan just menggunakan command .vendor slash bin slash bash ataupun dia ada lagi satu command yang senang ingat which is php artisan test and enter dan dia akan run juga our test script. Okay, alright. So dekat sini kita akan explore sedikit dia punya folder structure kita. Alright. So kat sini dalam folder test ni kita ada tiga folder kan, satu browser, satu feature, satu unit. Dan juga kita ada test.php dan juga testcase.php. Okay. Yang ini kita tak perlu sentuh lagi lah. Yang ini nanti kita akan go through macam mana kita nak config. Alright. So dan di sini PHP unit ni is a configuration lah untuk kita punya test framework kita lah. Test framework pun akan gunakan PHP unit DSLM punya file ni dari segi dia punya configuration dia lah. Okay. Macam contohnya kita nak database, kita nak guna database apa, sama ada SQLite ke, uh, MySQL ke, kita boleh config di sini. Alright, so yang kat sini lah dia punya ni, kita nak guna apa? Database connection apa? SQLite. Okay, database apa? Daripada memory. Okay, so ini adalah database yang digunakan dekat testing ni, dia berlainan dengan our main apa? Main database yang kita gunakan dalam application kita lah. So tak perlu nak bimbang lah kalau kita buat testing. Kalau dalam testing tu dia ada delete data ke apa, dia tak affect the actual data dalam kita punya database kita. Okay. So dia just run, create data and then remove data balik dekat dalam database tu. Okay, so dekat sini kalau kita akan cuba untuk create satu test, kita akan start with unit test kat sini lah. Okay, so di sini example test ni, jom kita create satu test which is dia akan kita akan cuba untuk buat satu test yang test. Okay, so sums. Okay, kita akan buat satu test yang nak check dia boleh buat apa, tambah tak, tambah just a simple function saja yang kita nak buat. Okay, so di sini kita boleh gunakan test function. The first argument kita akan letak kita punya cerita lah, which is ceritanya kat sini adalah perform sum. Okay, dan function ni adalah tempat untuk kita masukkan kita punya test script kita lah. So apa yang kita nak test dalam script perform sum kat sini, kita boleh letak di sini. Okay. So, dekat sini saya punya editor dia dah auto generate lah coding yang sepatutnya. So, this one is macam betul jugalah apa yang dia suggest pada saya. Okay, kat sini kalau korang nampak, kita ada dua function kan. Satu expect, satu to be. Okay, dekat sini kita akan belajar sedikit macam mana nak gunakan function-function expect, okay, dan juga to be lah. Okay, expect ni function ni dia accept value. Okay, the value yang mana kita expect dia untuk jadi apa? Is it kita expect dia nak jadi 4 ke? Kan kita expect ni jadi true ke? Kita boleh letak ke sini lah. For example, kat sini, kita expect dia nak untuk menjadi 2 plus 2. And then, ada chain function dekat sini is to be 4. Okay. So, kalau kita tengok testing script kat sini, adakah betul tak benda lah ni? Expect 4 to be 4, which is correct lah kan? Sepatutnya dia akan betul lah sebab kita expect dia 4 sebab 2 plus 2 is jadi 4.
And then to be ni, kita kena paskan the value yang kita expect it to be. Okay, which is 4 lah. So at the end of the day, bila kita run testing script kita ni, dia akan return true. Sebab this statement is correct. Okay, betul. So bila saya save, okay, kalau saya run balik, saya punya PHP Artisan test, dan dia akan pass lah. Okay, so kat sini, instead of 2, kita ada 3 testing script kat sini. Alright. So di dalam unit ni, kita ada 2 script. Satu true is true, which is this one. Satu lagi perform sum. Perform sum kan yang ada kat sini, which is correct. So this is yang betul punya lah. Okay. Ataupun basically kalau kita ubah angka di sini kan, to be 5 pula. Right. So 2 plus 2 is 4, and then to be 5, which is salah lah kan. False. So kalau kita run the script, test script kita, dan dia akan detect ada satu fail lah kat dalam kita punya testing script kita. Okay, failnya kat sana dia akan bagi log dekat sini lah kan. So kat dalam test unit example test ni, which is apa yang kita berada di sini sekarang, dalam test perform sum, which is this one kan, fail asserted that 4 is identical to 5. Okay, 4 is identical to 5, which is false lah kan. Salah sebab should be 4 kat sini. So dia akan detect lah itu sebagai fail. Okay, so that is testing sikit yang kita boleh buat lah. Okay, so kat sini saya akan betulkan balik dan saya akan run test dan dia akan pass balik lah. Alright, so next, satu ni untuk testing, lagi satu, let's create satu lagi testing, which is kali ni saya nak buat testing yang melibatkan sum. Okay, summarize lah, macam sum lah, macam dia punya result atas campur-campur tu. So for example, saya boleh gunakan describe. Okay, describe ni nama dia adalah sum, dan function, kita boleh letak function ni, okay, di sini. Alright. So describe ni adalah satu function untuk grupkan testing ni together. Okay. For example, kita ada describe. And then next, kita akan letak contohnya kita dalam bawah ni kan, kita nak letak 2 lagi test script. Kita nak letak, for example, it may some integers function. Okay, itu satu script. Lagi satu script, it may some floats function. Okay, so kalau kat sini, kita ada satu describe function yang wrapkan 2 testing script kita. Perasan dekat sini saya menggunakan it instead of test. Dia tak ada apa-apa perbezaan pun. Sometimes developer suka guna it, sometimes developer suka guna test. Sebab dia macam it ni dia macam more to bercerita kan. Macam it may some integers kan. Dia lah macam jadi satu cerita. So kepada dia punya code lah nampak cantik sikit lah. Instead of test may some integer, tak cantik kan. So it may some integers, lagi cantik. So tak kisah mana-mana, you can use it, you can use test, tak kisah. Okay, so kat sini describe ni dialah satu wrapper lah. Senang cakap, wrapper untuk kedua-dua test ni. So dalam test ni kita akan letaklah function dia may some integers. Okay, may some integers ni kita nak buat satu script yang dia sumkan semua angka ni, dan angka ni adalah dalam bentuk integer, which is bukan string, bukan float, tapi integer. Okay, kita nak buat test macam gitu. So result 1 plus 2 kan, 1 plus 2 which is 3 lah kan. So kat sini kita expect result yang kita dapat kat sini adalah to be 3. Okay, which is, yelah, kita expect 1 plus 2 ni to
to be 3. Tapi kita tahu betul lah. Tapi nanti kita akan run script, kita akan tengok dia betul ke tak. So next kat float ni, kita nak result equals to 1.5 plus 2, 2.5. Okay. So, and then dia nak bagi dia expect results yang kita dah sum semua ni to be 4.0. Okay. Alright. So, dekat sini, kita akan run satu lagi script. Run kita punya script. PHP artisan test. Okay, which is pass lah. Okay, so kita tengok kat sini kan. Kita punya terminal. Kita ada unit test. Okay, kita ada sini test true is true. Yang ini perform test. Yang ini dan juga kita ada sum. Sum ni adalah based on describe lah. Dia groupkan dia together, which is ni dalam satu group lah. It may sum integer. Okay, ini dia. It may sum integer dan juga it may sum float. Di sini pun it may sum float. So the test is pass. Okay, kalau kita contoh kalau kita letak angka yang salah dekat sini, of course satu akan fail lah. Which is dia akan fail kat sini. Di dalam line 20, which is this one. Okay, dia beritahu kat mana tu. So kita boleh debug lah. Dan run lagi sekali test kita. Which is kesemuanya dah lepas. Okay, so itu adalah secara basic macam mana kita nak write kita punya testing script dalam PES framework kita lah. Alright, Alhamdulillah. So far, korang boleh faham semua? Yang mana faham boleh just reply yes. Yang mana yang masih kurang boleh tulis kurang lah. And then boleh terangkan part mana yang korang tidak berapa faham lagi dalam testing. So sebab seterusnya kita akan cuba untuk test kita punya application yang ada di sini, which is Mini to the app kita. Nak kita akan cuba test kita punya Mini to the app dengan create unit test. Kan? Apa itu unit test? Nanti kejap lagi saya terangkan lah apa itu unit test. Apa perbezaan unit test dengan feature test? Apa perbezaan dia? Kenapa kita buat unit test? Kenapa kita buat feature test? Kan? Dan kenapa kita buat browser test? So nanti saya akan terangkan jugalah that part. Okay, so seterusnya kita akan cuba untuk create a unit test. Yang mana korang tengok unit test ada dalam folder ini unit. So apa benda lah ni unit test kan? Uh, Kenapa kita nak buat unit test ni? Okay, apa yang kita nak test dalam unit test ni sebenarnya? Right, so kat sini unit test ni sebenarnya adalah is a way for us untuk kita test uh, test kita punya application secara kecil-kecilan, bukan secara besar. So kalau korang tengok dalam Laravel application, dia Laravel application ni adalah satu web kan. It's a web-based application. It's a website, it's a web application. Yang mana korang faham, web application dia merangkumi banyak kan. Dia dari apa? Routing, controller, response, tu semualah. Uh, Macam bila user cuba untuk access the homepage, route route apa yang terlibat, and apa ni, dalam controller apa yang terlibat, response apa yang terlibat, and so on, which is basically the whole flow lah. Okay, so that one unit test tidak akan cover lah, sebab unit test hanya cover uh, testing-testing yang kecil. Sebagai contoh, dalam Laravel kita ada model kan. Kalau kita tengok kat dalam ni, app, models, kita ada user model dan juga to-do model. So kita akan fokus on to-do model lah. So yang mana korang tak tahu model ni apa, model ni adalah satu kelas lah yang handle on data.
dalam database. Okay. For example, model to do ni dia handle data lah dalam database. Dia handle dari segi create, update, fetching dan juga delete data lah. Apa-apa yang memanipulate data berkenaan to do, model ni dia yang handle lah. So that is secara basicnya lah. So dalam unit test sebenarnya, kalau ikut kita punya application kan, mini to do app ni kan, dalam unit test ni kita akan test uh, the model to itself lah, dari segi model tu punya attribute, model tu punya properties kan. Attribute tu apa kan, model tu properties tu apa kan. So dalam model ni kita ada title, kita ada completed. Ini adalah dia punya attribute and properties untuk to do lah. Dan sometimes dalam to do ni dia ada macam logic lah kan, logic, business logic yang kecil-kecilan, macam kalau kita tengok dekat dalam controller ni kan, dia ada logic untuk apa, update, to do app ni untuk menjadi completed kan. Yang macam kalau kita nampak kat situ kan, kita boleh tekan ni dan dia akan jadi completed kan. So completed. So ini function yang melibatkan membuatkan task tu menjadi completed lah. So kita nak juga test logic ini dekat dalam kita punya test script juga. Okay. And of course kita nak juga untuk test macam validation lah. Validation rule yang mana sebagai contoh, bila kita dalam kita punya app ni kan, bila kita add to do tanpa masukkan apa-apa, kita akan dapat error. Title field is required. Which is, itu adalah what we call validation. Okay. Validation yang mana kita nak force user untuk masukkan title juga kalau kau nak masukkan task dalam app kita. Okay. It's a required. So, itu adalah validation. Validation mostly dia berada di dalam uh, store function dan juga update function. Okay. Dekat dalam controller kita. So kalau kita nampak sini kan, kenapa kita dapat title field is required? Kalau kita tekan to do, add to do, tanpa memasukkan apa-apa, itu adalah dihandle di sini. Ini adalah the validation logicnya lah. So dekat dalam test script kita juga akan, dalam test script kita pun kena include jugalah the validation punya logic tu. So that kita boleh test validation ni uh, berkesan ke tak? Is it working? Is it not working? Kan? Kalau kita tak masukkan title, apa jadi? Kalau kita masukkan title, apa jadi? Something like that. Itu test yang kita boleh buat lah. Alright. Okay. So, apa yang tak boleh buat dalam apa yang tak boleh buat dalam unit test? So, dalam unit test, korang tak perlu uh, apa test apa-apa yang melibatkan HTTP request dan juga response. Korang tak perlu test apa-apa yang melibatkan database connection tu semualah, dan juga third party application. Okay. Alright. So kita akan cuba untuk create satu unit test. Okay. So firstly, kita kena pergi ke dalam press.php. Press.php. Alright. So dalam press.php ni, kita akan kalau kita scroll ke atas sekali ni kan, kita akan nampak something like this. Okay. So yang kat sini kita akan macam enablekan yang ini. Okay, enablekan untuk dia menggunakan refresh database. Okay. Refresh database ni apa? Dia adalah macam slide kalau kita run testing script kita, of course dia akan manipulate database kita kan, dia akan tambah data dalam database, kita akan delete tu semua, dia akan rename tu semua kan. So kita macam kita kalau boleh macam
kita kalau boleh, selepas testing, kita nak clearkan data-data test tu daripada duduk dalam kita punya database. So, that's why kita menggunakan kelas ini lah. Supaya setiap kali dia run test, selepas dia run test tu, dia akan clear up data yang dia dah ubah masa dia buat testing tu tadi. Which is convenient lah. So, that's why kita akan enablekan adalah ni. Alright. So, next kita akan include lagi satu. Ni untuk feature Kita akan include lagi satu which is untuk unit test. Unit test pun sama juga, extend, test case dan juga benda yang sama, refresh database dan in unit lah. In unit ni bererti dia akan menggunakan refresh database dan juga test case ni di dalam unit testing. Jadi kat sini dia akan menggunakan ni dalam unit testing lah. Alright. Okay. So selepas tu kita boleh pergi ke dalam example. Sorry, kita boleh pergi sini. Unit ni kita akan right click kat unit and then create a new file. Okay, so kita akan create satu to do test.php. Okay, to do test.php. So kat sini kita akan create PHP kat sini lah. And then di sinilah kita akan create a test yang kita nak create. So apa apa test yang kita boleh create kat sini? Okay, test apa yang kita nak create? Apa yang kita patutnya untuk create lah. Alright. So kat sini yang macam saya explain tadi, benda yang kita nak test adalah model, uh, variable attributes. Variable attribute ni adalah macam slide attribute apa yang masa kita save dekat database, attribute apa yang required, attribute apa yang tak required. Sebagai contoh macam kita tengok kat kita punya app tadi ni kan, bila dia required, bila dia required, dia akan apa? Masa kalau sorry, bila title ni required, dia akan uh, bagi error lah kalau kita tak masukkan apa-apa dalam input ni. Okay. So, itu adalah the fillable part. Okay, next kita boleh try testing dia punya default value. Okay. Default value-nya apa? Contoh default value adalah kalau kita tengok dalam kita punya to do kan, to do model kita ada title and completed. Completed ni adalah boolean, boolean true and false. So kita kena tahu jugalah selepas dia create to do list yang baru kan, completed punya attribute ni adakah dia false ataupun adakah dia true. Tapi secara logik kita nak dia false lah kan, sebab kenapa false? Sebab masa kita add new task yang baru, of course, task yang baru tu dia tak completed lagi. So that's why dia false. So bila completed dia false, dia tak ada yang ada slash macam ni lah. So ini yang dia ada slash ni disebabkan completed tu adalah true. So kita just nak pastikan kalau kita create a new task, sorry, create a new to do, dia punya default value for completed adalah false. So benda tu pun kita nak kena test jugalah. Kena include dalam kita punya testing. Alright. So, okay. Ini saja kita akan test dan kita akan create satu dia punya script ni lah. Alright. Okay. So, di sini saya akan menggunakan describe. Okay. Describe ni macam wrapper lah tadi kan yang saya tunjuk tu. It's a wrapper lah untuk test. Supaya senang untuk encapsulate. So, yang ni untuk model kan. Ini untuk fillable attribute. Ini untuk default value. Okay. So, model creation. So kat sini saya akan test untuk dari segi model creation lah. Boleh tak create kita punya apa data dalam kita punya database. Okay. So dalam ni kita akan test it can create a to do with valid data. Okay. Function. Okay.
So this is our first unit test lah. Can create a to-do with a valid data. So dekat test ni kita akan test bahawa dia boleh create tak to-do dengan data yang betul. Okay, so let's create the test script tersebut. So satu apa yang kita nak buat, which is to-do. Okay, and to-do create. So ini saya menggunakan model to-do tu lah. Kenapa saya nak gunakan model to-do? Sebab saya cuba untuk create satu rekod baru dalam to-do punya database. Okay, so apa yang saya nak create? Apa value yang saya nak masukkan dekat to-do ni? Is title. Okay, test to-do. Lagi satu adalah dia punya completed is equal to 4. So saya just mention dua ini sahajalah. So bila saya dah create data tu, okay, saya nak gunakan function expect. Macam kita buat tadi kan, expect. Kita expect to do ni to be apa kan? Kan? Apa ada dalam to do ni? Kita expect dia to be what? Kan? So expect to do, okay. Apa kita expectkan dia to be? Kan? To be instead of to do class. Okay. So kat sini, apa yang saya tulis kat sini adalah kita expect to do ni adalah dari objek to do punya objek lah. Instead of to do punya objek. So kita expect dia to be like that. Dia tak boleh jadi string, dia tak boleh jadi integer, dia tak boleh jadi benda lain. Dia kena jadi to do model tu saja. Itu yang kita expect it to be. Okay, so that's why saya write it something like that. So next, kita boleh chain. Kat sini kita boleh chain lah, kita boleh chain together. Apa lagi kita nak di expect to be? Kan banyak betul kita punya apa expectation terhadap to do ni. So kita letak banyak expectation kat dia. So apa lagi expectation kita nak pada dia? So to do, kita check title dia. Betul tak title yang dimasukkan dalam database? To be, to be apa? To test to do. Okay. And next, kita boleh change lagi. Kita check dia punya completed to be false. Okay. So kat sini, I think mudah je kot kan. Firstly, they create to do. And then kita expect it to be to do punya model instance. And kita expect it to be test to do punya title. Dan kita expect it to be false. Okay. Itu scriptnya sahaja. Alright. So, let's run kita punya test. And dia paslah semua 6 termasuk apa yang kita buat baru tadi tu. So mana yang kita buat baru tadi tu, which is dekat sini, unit to do test model creation. It can create a to do with a valid data, so which is pass lah on that part. Okay, so itulah cara-cara kita untuk create unit test dalam kita punya Laravel applications. So kat sini kita dah tahulah kalau kita buat perubahan ke dalam app kita ke kan, uh, as long as like kita punya test script ni semua pass, everything is fine. Kita tak perlu bimbang apa-apa pun. Kan? So kita tak perlu test manually uh, apa function add to do ni berfungsi ataupun tak. Kita tak perlu nak test manually sebab kita boleh run saja script tu bila-bila masa. So that is the power of testing lah. Okay. Alright. So okay, saya sebenarnya ada lagi testing untuk unit test tapi saya akan skip this one sebab saya nak kejar kepada feature test pula. So korang ada soalan tak untuk unit testing ni sebelum saya pergi ke feature test? Semua okay ya? Korang boleh follow along lah sekali. Yang mana yang depan laptop tu boleh follow along dengan saya. Buat sekali testing, test script ni.
Okay, so saya akan pergi ke apa peringkat yang seterusnya, which is a feature test. So, so apa itu feature test? Kan? Tadi unit test. Okay, minimum requirement untuk PES ni adalah dia perlukan PHP 8.3 ke atas. I think Laravel version pun, I think tak kisah Laravel version apa, so far lah. If you have 10 ke, 11 ke, 12 ke, I think boleh gunakan lah PES version 4 yang paling latest tu. Tapi korang kena tengok jugalah PHP tu adakah dia version 8.3 ke atas ke tak. Okay. Okay, untuk framework, so far dekat Laravel lah, Laravel framework untuk PES. Saya tak berapa familiar PES on other framework, tapi so far apa yang saya boleh faham, PES ni, kita boleh gunakan PES ni dekat dalam Laravel framework. Alright, sama-sama. Okay, so kita akan pergi ke feature test seterusnya. So apa ini feature test? Apa perbezaan feature test dengan unit test? Okay. Unit test, dia punya scope testing dia adalah kecil. Okay, macam kita test dia punya model, dia punya function, kan? Function, individual function yang tak melibatkan HTTP request langsung, yang tak melibatkan controller, yang tak melibatkan database connection. Just a pure function, the pure logic sahaja. That is unit test. Untuk feature test, dia merangkumi menyeluruh sedikit. It's a whole uh, macam bukan ekosistem, macam whole flow of web request daripada HTTP request, HTTP response, controller, route, ke semua itulah. That is the feature test lah. Okay. Basically dalam feature test ni kita nak test dia punya CRUD operation, CRUD operations untuk sesuatu modul. Macam sekarang ni saya ada modul to-do list app kan. Kat sini, this is my module, this is my page kan. Saya boleh add, create, delete, CRUD lah, CRUD. So, CRUD operation. So, basically feature test ni kita nak test CRUD operation untuk kita punya module to-do list app ni lah ataupun modul-modul yang lain lah kalau korang work on another project. Okay. So, dalam feature test ni, dia ada beberapa function yang baru kita boleh explore, which is kat sini kita boleh menggunakan function macam HTTP assertions. Okay. HTTP assertions kita boleh gunakan dalam feature test. Sebab apa kita boleh gunakan dalam feature test? Sebab feature test dia nak test juga HTTP request punya part. So that's why we have get function. That's why we have post function. Get dengan post. Kan biasa kita uh, uh, get ni untuk nak get the web page tu kan. Post ni untuk nak post to the server kan. Macam kita nak submit a request, a form request ke apa. Dan function tu lah kita boleh gunakan. Macam assert status ni boleh gunakan juga. Macam kita nak check status response yang kita dapat tu adakah status 200, adakah status 400. 400 might be validation ke ataupun sometimes not found, 404 is not found, 500 is a server error. So assert status ni kita boleh gunakan untuk check status response kita lah kan. Assert C ni pun is a function yang awesome jugalah. Macam kita macam nak assert untuk nampak apa yang kita boleh nampak kat situ. Kita boleh masukkan value apa yang kita boleh nampak. Sebagai contoh, dalam uh, apa kita boleh expect dia nampak, kita boleh letak value tu di dalam assert. Tapi tak apa, nanti saya explore baru boleh faham sikit kot. Kat sini memang payah sikit nak faham. Okay, so next, kita boleh gunakan database assertion. Okay, kita boleh assert database missing, assert database has. Okay, so ini function yang boleh gunakan jugalah. So kita ada response assertion jugalah. Macam tadi, assert status, assert redirect, assert C, kan. Kita boleh check status response, kita boleh check redirection, dia redirect dekat mana, kita boleh assert kita nampak apa, kita boleh check juga flash message, and
all of that lah. Okay, kita boleh try cuba untuk create satu feature test untuk inilah. So that you can boleh nampak lah apa apa tu feature test, macam mana nak create feature test tu. Okay, so penggunaan PBS ni dia macam dia boleh dikatakan macam reporting format, tapi bukan reporting format, it's more like documentation. Okay, bila kita write script kan, write testing script kan, dia sometimes dengan tak sengajanya test script kita tu boleh menjadi satu documentation that showing how my code works, kan? Macam contohnya, this is my application. Ini yang application yang saya buat, kan? Dengan testing script tu, it shows developer macam mana saya buat, uh, macam mana saya code, kan? Macam mana saya code, macam mana code saya berfungsi untuk menghasilkan web page yang saya nampak ni, yang kita nampak ni. So, dengan secara tak sengaja, dengan kita create a test script itulah adalah satu macam documentation dengan secara tak sengaja untuk developer lain senang faham kita punya code lah. Okay. Dia, uh, dia bukan untuk jenis troubleshooting, indicator troubleshooting. Basically sebenarnya kita boleh guna die and dump tu semua lah. That is a real time masa kita buat development kan. Contoh, kenapa page ni tak load? That one kita boleh troubleshooting. Bukan bukan testing lah. Troubleshooting on another aspect. Untuk testing ni more is like macam uh, kita expect code ni function macam mana kan. So dari segi workflow kan, macam workflow, uh, biasanya developer baru dia kalau dia nak membangkitkan satu function tu kan, ataupun satu feature, dia akan terus okay, aku lakar database macam ini dia punya database structure dia, and then terus buat tanpa tanpa nampak dari segi validation, tanpa nampak dari segi macam response, nak response apa kan. All of that dia tak nampak, dia akan terus buat apa, as long as it works, dia buat saja. Okay, which is ya fair lah kan, macam boleh je, tapi there's a better way. You can start develop a feature tu by writing a test script first before you doing the actual feature. Faham tak? Okay, testing script ni dia macam it's like you plan macam mana code you berfunction kan. Okay, so bagi contoh, okay, saya nak plan feature ada dalam app ni yang saya boleh masukkan satu to do ke dalam list. Saya boleh mark list ni sebagai completed. Saya boleh delete list ini, dan saya boleh apa lagi, edit list ini, kan? So that statement tu boleh jadi documentation kepada developer untuk fahami macam mana kod kita berfungsi lah. Alright. So hope that one answer your question lah. Okay. Alright, sama-sama. Okay. So kita akan pergi ke feature. So let's create a new file dalam feature folder ni. So kita namakan dia apa to do feature test. Okay. To do feature test.php. Alright, so tu namanya lah. Simple je. PHP. Alright, dekat sini. Apa kita nak test? So, to do management. So, dalam to do management ni, hmm, okay, to do management kita nak test apa? Okay, kalau kita tengok fungsi kita ni kan, kita ni page. Okay, firstly, kita nak test bahawa kita boleh view all to-dos. Macam contohnya, to-do yang saya masukkan ni kan, bila saya load the page, kita boleh nampak kita punya to-do list tu dekat dalam page kita. Kita nak test yang tu. Okay. So kita buat satu test lah. Uh, it, apa nak namakan? Cerita ni korang boleh buat cerita apa-apa asalkan boleh faham.
Macam saya boleh type can view all to-dos. Itu je cerita saya. Okay. Saya nak test yang itu. Okay, next. Apa lagi saya nak test? Boleh create a new to-do list. Okay. So let's test it. It can create a new to-do. Okay, itu je. Simple. Okay, apa lagi yang saya boleh test kat sini? Uh, it uh, cannot create to-do without title. Without a title. Okay. Cannot create to-do without a title. Maksudnya, tak ada title ni, saya tak masukkan title. And then saya klik saja. Saya nak pastikan dia halang saya lah untuk create a record dalam database. So, itu pun saya kena test juga. Okay. Uh, apa lagi? Banyak lagi sebenarnya. Okay. Saya let that your mind imagination lah a bit. Okay. Apa lagi yang kita nak letak? Okay. Mungkin saya boleh letak delete kot. Saya tak tahu sempat ke tak kalau saya nak masukkan. Tapi you get the idea lah. Apa test, feature test yang kita boleh masukkan. Okay. Ini test-test yang saya nak masukkan nanti lah. Right. So, let's focus on this one first lah. Can view all to-dos. Okay. So, kat sini, kita akan masukkan function. Okay, dia dah ada. Dah ada ni dah. Okay. Tapi, let's modify a bit. So, dekat dalam cerita ni, it can view all to-dos. Maksudnya, bila dia load page, web page kita tu, dia akan nampak kita punya to-do list yang ada. Okay. Alright. So, let's firstly, utamanya adalah kita kena pastikan dalam page tu ada data. So, kita kena create data dia dulu. And then, baru kita suruh script ni untuk access kita punya apa page tersebut lah. And then, kita nak analyze page tu. Adakah dia status 200? Adakah dalam page tu dia ada record yang kita create tu tak? And so on lah. Okay. For the first step, create test data. Second step adalah visit the to-dos page. Okay. Macam ini cara kita visit to-dos page tu. Okay. Kita pakai get function and then the route yang kita nak. Slash to-dos ni sebab saya punya page berada di slash to-dos. Okay. Kalau saya punya page berada di lain, letak tempat lain lah. Macam kat sini, saya punya homepage just a Laravel punya homepage. So, saya menggunakan slash to-dos ni lah. So kat sini sebab tu saya letak slash to-dos di sini. Supaya dia visit to the correct page lah. Alright. Okay. So di sini saya nak dia uh, set the page load successfully. Okay. Kita nak dia load page tu dengan success. Tak ada fail. Alright. Okay. So kat sini let's create a data. Uh, tak nak guna factory. I think guna ni juga. Okay, just dua data saja. Jadi ini kita kena import menggunakan to-do models. And alright, so next step kita akan visit the to-dos dan kat sini kita akan assert dia punya response tu. Okay, kita akan assert apa firstly? Assert status 200 of course. Kita nak pastikan dia status 200 and then kita nak pastikan dia ada data yang kita create kat atas ni. Kita nak pastikan ada data. Macam mana kita nak pastikan? So, kita menggunakan assert C. Ini yang saya mention tadi dalam nota tadi kan. Assert C. Apa yang kita nampak kat dalam situ? So, apa yang kita nampak? First to do. Okay. And kita boleh change lagi. Apa yang kita nampak yang kali kedua? Second to do. Which is apa yang kita create tadi dulu lah. Which is, yeah. So, inilah kita punya feature test untuk can view all to dos. Okay. So, kat sini saya akan try untuk cuba run. Tengok dia ada fail ataupun tak. Okay, so kat sini semua pass tapi tiga incomplete. Of course lah sebab sini saya ignorekan ketiga kan. So dia jadi incomplete. So tapi at the end of the day,
Can we all to this ni? Success. Mana benda lah tu. Uh, to do for ni. Ni. Success, pass. Which is, betul lah. So, for example, kalau kita expect set the status to be 201. 201 tapi sebenarnya dia 200. Apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat fail. Sebab apa? Sebab di sini dia mengatakan response status code 201 but receive 200. Sebenarnya kita dapat respon 200 tapi kita letak kat sini asset status 201. Expectation kita salah lah kan? So sebenarnya apa yang kita kena expect adalah dia response dalam 200 punya status. So letak 200. So kalau response dia dapat 200, success. Else, dapat error ke apa, dia akan fail lah the script tersebut. So that's how we do the feature test lah. Okay. So kalau kita tengok kat sini, feature test merangkumi the whole flow of web lah. HTTP, request dengan HTTP response. So ini kita request for the HTTP, get request untuk route to do's. Kita dapat dia punya response and then kita analyze the response tu. Kan? Kita check status dia. Kita tengok content dalam dia ada tak first to do. Kita tengok lagi apa dalam dia, ada tak second to do. So itu adalah contoh feature test yang kita boleh buat dalam PES lah. Okay. So memang beza sedikit lah dengan unit test. Unit test individual punya komponen sahaja. Feature test merangkumi semua, include HTTP request. Okay, so any question? Kalau sebab saya nak melompat ke tempat yang more interesting, which is browser test. Okay, browser test is uh, the new one lah, a new feature dalam PES 4, which is sebelum ni tak ada lagi. So saya akan explore on browser test next. Okay, so okay semua faham macam mana nak create feature test? Apa yang kita nak create? Kan? Contohnya macam mana nak create feature test? Apa yang sepatutnya kita create dalam feature test kan? Semua semua boleh faham Boleh ikut? So kalau tengok sini kan dia macam semua ni bercerita. Dia secara tak sengaja dia acts like a documentation untuk kita punya code. Hmm. Dia can view all to dos, can create new to and so on lah. Kat sini kita boleh faham lah macam mana kod kita berfungsi. Okay. So kalau tak ada soalan, kita akan pergi ke dalam browser test. Okay. So next will be browser test. Browser test ni apa dia? Macam apa kenapa dia kenapa nama dia browser test? Okay. Sebab kenapa nama dia browser test? The script itself dia akan buka Google Chrome tu dengan sendiri and then dia akan masukkan apa value tu dalam input dan dia akan tekan butang tu dengan sendiri. Okay, that is what happened. That is why. That is how. That is sebab apa kenapa dia menamakan browser test. Sebab dia ada macam bots tolong apa tolong access korang punya page secara live. Okay, macam dia masukkan sendiri data dalam ni kan. Dia add-kan sendiri. Dia mark as completed sendiri. It's a robot yang boleh buat testing lah kat dalam browser kan. So that tak perlulah real human kena access website dekat browser, kena login lah, kena apalah, kena type something yang tak perlu dah lah sebab kita ada script untuk buat benda lah tu sekarang. So might be in the future pun software tester pun kena belajar the browser test jugalah so that tak perlu nak test tester nak test manually and something like that. Okay, so so kita teruskan. Okay, so untuk install browser testing, first kita kena pergi ke dalam terminal and then kita kena install a certain package lah.
So composer require uh, PES PHP, PES plugin browser. Dev, okay. Korang boleh nampak kan? Uh, okay, so basically saya nak install PES PHP slash PES plugin browser. Ini adalah plugin untuk browser so that kita boleh buat browser test. Okay. So dev ni adalah package ni hanya digunakan dalam dev environment sahaja. So that's why saya letak dev flag kat sini. And then enter. Then akan install. Okay. So next kita akan install npm package yang bernama Playwright at latest. Playwright ni macam it's like satu package yang mana dia akan handle anything that related to Chrome browser tu. So that paste dia boleh buka browser tu sendiri and then dia boleh browse the web. Okay. So next saya akan install npx Playwright install. Okay. And run the command. Okay. So next kita akan create satu folder dekat browser ni. Sorry, kita create satu file kat dalam browser ni. For example, new file to do browser test.php. Okay, PHP. Alright. Okay, so dekat dalam browser test ni dia agak straightforward sedikit lah berbanding yang sebelum ni. Sebab apa? Sebab dekat sini is kita akan test apa yang kita nampak dekat dalam browser. Kan? Kita akan test itu, apa yang kita buat dalam browser. Okay. For example, apa yang kita boleh test dekat sini? Kita boleh test dari segi boleh tak load page to do ni kan. Kita nak dia test dari segi uh, to do list punya apa, create a to do dalam list tu kan. Macam add to do ni kan, kita boleh test yang tu. Kita boleh suruh dia test untuk mark list ni as completed. Kita boleh macam-macam lah apa yang kita boleh buat kat sini, kita boleh test. Okay. So kat sini saya just cuba untuk create a new to do list punya test, browser test dekat sini lah. So di sini saya akan gunakan describe. Describe ni sebab saya nak groupkan together banyak-banyak test, tapi saya tak buat banyak, saya just buat satu test saja lah. To do browser test. Okay. So dalam group ni dia hanya test untuk browser, untuk to do page sahaja dalam browser test. Oh, okay, alright. Okay, so it apa saya nak test yang pertama. So kita boleh test uh, can create a new to do by typing and clicking the add button. Okay, panjang betul cerita dia kan. Tapi itulah statement dia. Saya nak buat test untuk saya boleh create a new to do by typing value dalam teks tu dan clicking the add button yang dekat dalam interface saya. So saya nak script tu untuk masukkan ayat dalam ni dan juga click the add to do button tu untuk dia add item tu di sini. Okay, saya nak script tu buat macam itu. Alright, so let's do that. Okay. So apa nak buat dalam ni? Okay, so first, of course, visit the to-do page. Next, apa kita nak buat lagi? Uh, Cari uh, input field kan? Uh, yang bernama title kan? Dan masukkan value kita lah yang kita nak. Okay?
Dan seterusnya kita akan klik apa? Add button. Dan kita akan assert power to do created successfully. Kenapa to do created successfully? Sebab bila saya klik add ni kan, dia ada message to do created successfully kan. Saya nak suruh script to detect ada ayat macam gitu. Bila saya add to do supaya, sebab kita tahu lah kan, bila keluar ayat macam ni, it success lah, dia tak fail. So that's why saya nak dia assert bahawa to do created successfully ni ada. Okay, alright. Dan saya nak dan seterusnya lah kita boleh buat apalah pilih macam-macam yang kita nak buat untuk nak pastikan feature ni, function yang benda yang kita nak test ni berfungsi dengan betul. Okay, alright. So, okay, first step, visit the to-dos page. Macam mana nak buat ni? Okay, page equals to visit. Kita gunakan visit function untuk visit page yang kita nak visit. So dekat sini membenarkan dia menggunakan browser kan. Kita kena type address kita, which is https mini to-do task slash to-dos. Okay. Kenapa saya punya address macam ni? Sebab sekarang saya menggunakan Herd, Laravel Herd kan. Laravel Herd biasanya dia hostkan saya punya site secara locally dengan menggunakan address inilah, main to-do task ni. Tapi kalau you guys menggunakan localhost, you just use localhost port, apa-apa port yang korang guna lah. Okay, macam saya ini, so saya buat tu saya gunakan yang ini. Okay, right. So next, lepas kita visit, apa kita nak buat? Kita nak cari input field yang bernama type. Sorry, kita nak uh, cari input field yang bernama title dan masukkan value. Okay. Uh, di sini kita nak cari input ni sebenarnya. Kan? Input ni apa ada dalam input ni? Jom kita inspect. So dalam input ni kan, kalau kita tengok dia punya name ni, name dia, kalau tak nampak saya kan, name ni kan, bersama dengan title. So input ni punya name adalah title. Kan? So dekat sini kita akan cuba untuk tangkap input tu. Okay? By page type. Type function ni kita nak type something dalam input yang kita nak tangkap tu lah. So input yang kita nak tangkap adalah ini, name title ni input ni, which is kat sini kan. So kita kena mention lah input tu apa. So input bracket name title. Macam ini je. Kat sini kita nak type something dekat dalam apa? Dalam input, which is kita punya input lah, input element dalam HTML. Dan elemen apa yang terlibat? Elemen yang bername dia adalah title, which is apa yang kita nak di sinilah, name bernama title. Dan selepas kita dapat tangkap input yang kita nak ambil tu, dan kita nak masuk a value dalam dia. So, cara nak masukkan value adalah dari ini, the second argument. So, kita masukkan value bernama new to do item. So, di sini dia akan cari input tu and then dia akan masukkan new to do item di dalam input tersebut. Alright? Okay. So, next. Apa kita nak buat? Kan? Click add button. Okay. Click add button kita boleh menggunakan function press. Okay. Function press kita boleh pakai add to do. Kan? Kenapa add to do? Sebab button ni nama dia add to do. So that's why kita mention add to do dekat sini. So dia akan dapat cari button tu yang bernama add to do. So just letak je apa nama button tu, then dia akan press that button. Dan kemudian kita akan suruh dia wait for 1 second. Kenapa wait? Sebab dia take time kan untuk nak storekan data ni dalam database. So kita nak suruh dia tunggu dulu kejap. Bagi sistem ni save dulu data dalam database. And then baru kita akan assert kan kat sini, assert kan. Kita nak assert as apa? Assert C. Kita nak dia nampak apa kan? Kita nak dia nampak
success message kan, success message kat sini, to do created successfully kan, kita nak nampak tu kan. So that's why I put assert C as to do created successfully di sini. Dan juga untuk pastikan data to di-create, saya nak juga assert C new uh, to do item. Okay. So, oops, pada komen bawah ni dah tak perlu. So, itu sahaja untuk browser test yang inilah. Okay. So, yeah. So, what's happening here? Kan, kita visit dan kita type something dalam input ni dan masukkan value. Kita press add to do button. Kita wait satu saat dan kita akan assert C kedua-dua label ini. Adakah dia ada to do created successfully? Ada tak perkataan tu? Dan juga ada tak perkataan new to do item untuk sahkan bahawa data yang kita masukkan tu telah pun di-create. Kita nak pastikan itu ada tak. Okay? So let's try to run kita punya browser test ni kejap. So sebelum tu saya nak delete apa yang ada dulu so that dia testing script ni kita boleh boleh itulah. Okay. So sekarang ni kosong. So let's try kita punya testing script. Okay, so sebelum tu I think I kena letak sedikit configuration di dalam PHP unit. Di sini saya kena masukkan a test suite lah. Kan? Kat sini test suite. So that when I run PHP Artisan test, dia akan run sekali ketiga-tiga testing ini. Unit, feature, browser. Ketiga-tiga tu dia akan run. Okay. Alright. So I think dah okay kot. Okay. So kat sini kita akan cuba untuk run kita punya browser test sahaja. Saya tak nak campur yang lain dulu sebab browser test will take a little bit time untuk buka browser. So kita just focus on browser test kejap. Okay. So kita boleh try PHP artisan test slash browser. Okay. Kenapa saya letak test browser ni? Sebab saya nak specifically untuk browser test sahaja untuk di test. Tak perlu nak rank ke feature dengan unit. Tak perlu lagi. Saya just nak test yang ini je. So that's why saya buat ni kat sini. So, lagi satu, saya masukkan dash dash headed. Headed ni benda lah apa? Okay. Headed ni, bila saya letak flag headed ni, bila saya run command ni, dia akan buka browser and then korang boleh nampak lah macam mana dia buat testing dalam browser tu. Okay, secara automatically. Alright. Okay. Okay, lagi satu dekat sini. Okay, tak ada apa. Right. Okay, lepas tu I think I just enter lah. Jadi kita tengok jadi tak kita punya browser test. Enter. Oops, okay, ada error. Kita tengok error dia. Apa dia? Oh, okay, target class config does not exist. Okay, jom kita tengok kenapa. Uh, let's see what we missing here. Paste. Okay, kat sini kita tak ada. Kita missing satu lagi configuration dekat dalam paste.php. Basically, we just uh, copy ni, paste lagi satu kat bawah untuk browser test. Okay, apa lagi yang saya missing? Hmm, okay, tak apa, kita try dulu. Boleh tak jalan? Okay, tu. Dia secara automatik dia buka browser. And then dia, okay, cepat sangat dia buat. Okay, alright, so dah pas dah. Okay, dia dah masukkan. Cepat gila dia buat. Tak boleh nampak. Tapi I think I ternampak sedikit for split second. Dia masukkan apa input dalam tu dan dia tekan add to do. Okay. Tapi tak apa, saya try.
Uh, adjust sikit sini. I think let's wait for 10 second so that kita boleh nampak apa ada dalam browser tu kan. So, ni saya refresh. Ni sebab saya dah run tadi test tu kan, dia akan ada satu data ni lah, data yang di create oleh test script tadi tu. So, ini tak apa saya buang, bagi dia kosong balik, and then let's run the test script balik. Enter. Okay, dia buka browser secara automatik. Tu, dia test, then dia masukkan data. Tu dia dah masukkan data, and then dia nampak test created successfully. And then dia wait for 10 second, and then dia shut down. And dia akan record as pass. So, itulah dia browser testing. Okay. So, boleh semua? Boleh? How is it so far? Boleh keep up tak? Alright. So, browser testing ni agak menarik. Sebenarnya banyak lagi functionality yang kita boleh buat. And ada banyak lagi. So, ini just a basic lah untuk give you guys an understanding what is test kan. Apa yang kita boleh buat dalam testing script. Yang kita boleh buat unit test feature dan juga browser. Browser ni is a new one lah. Which is very interesting. Saya sarankan korang untuk explore. Kalau korang, alang-alang korang explore testing kan. Punya Pak yang tengah belajar testing, saya sarankan korang explore browser testing ni. Agak menarik sebab might be in the future tester pun dah tak perlu nak test secara manually lah sebab kita dah ada script untuk test dalam browser tu kan. Uh, so senang dah semua. Alright. Okay. So ada soalan tak so far berkenai ketiga-tiga testing ni, browser, feature dan juga unit. Part mana yang korang tak faham boleh, boleh tanya je. Uh, tak ada masalah. Yang mana yang follow along tadi kan, you guys kalau stuck pun boleh bagi tahu juga saya kalau stuck when tengah follow along. Tak dapat nak buat ni ke, tak ada nak buat tu ke kan, setengah stuck nak buat tu pun, just let me know juga, saya boleh bantu on that part juga. Alright, so yes, okay, so secara rumusannya testing ni bagi saya dia sebagai developer baru kan, kayak mana yang developer baru sometimes dia terlepas pandang pada testing ni, which is fine, it's fair kan, korang boleh just focus on developing lah, tapi dia akan effect on the long run kan, kalau projek ni berjalan dengan lama dia akan effect lah sebab bila ada banyak developer yang working in the same apa project kan, macam developer A uh, tambah feature ni, developer B tambah feature ni, masing-masing tambah kod masing-masing, and then dah jadi rojak kan dalam tu, and then tak ada test script. So sometimes developer A dia kacau kod developer B, and developer B punya kod punya feature dia fail, tak boleh berkesan dah disebabkan developer A commit ataupun add something dalam code, which is something yang kita tak nak lah. So that is what happen lah kalau kita tak ada test script untuk kawal benda lah ni. Sebab penat lah kan kalau kita test manually setiap kali kita buat perubahan dalam kod. Memang penat. So that's why testing ni memang agak disarankan lah kalau working in the big team lah kan. And then that ataupun that project makan masa dengan lama lah. In the long run, testing is preferable lah kan. So dekat situ kita boleh detect lah, oh developer A add something to the code, oh and test fail, kenapa fail, cuba try betulkan balik kan. Kita boleh detect awal kat situ. So kod-kod yang kod-kod yang kita develop tu dia akan jadi less prone to error lah, less prone to bug dekat dalam production nanti.
Lagi-lagi ada browser test ni, oh lagi lagi best lah. Kita mungkin dah tak perlulah untuk test manually dengan menggunakan orang. Orang dah tak perlu nak test dah manually menggunakan browser. Kita just boleh buat browser testing script ini sahaja. Kan? So, alright. Okay. So, I think itu sahaja from me. Kalau tak ada apa-apa soalan, and saya boleh serahkan baliklah kepada uh, organizer. Okey, terima kasih. Okey, ada soalan tu. Sama-sama. Ada soalan dari Nur Huzaimi. Boleh replace user acceptance test ke? Okay, that one is a organization punya discussion. Tapi I think I'm not really sure. Tapi sometimes a certain project kan require UAT, so dia kena ada human involvement jugalah. Itu more on the management part lah. Tapi sebab konsep yang browser testing is quite new, uh, mungkin industri belum sempat lagi untuk nak replace the UAT. I don't know. Sebab kita dah ada browser testing ni kan. It might be that UAT punya tu pun dah tak perlu buat. Mungkin kita just rely on the test script ke. I don't know. Tapi so far sekarang ni, of course, the big project of always require UAT jugalah. Tapi ada testing script ni pun memang agak membantu lah. So, so tak adalah tester kita untuk test setiap kali ada feature baru. Dan tak perlu dah. Tak ada banyak kerja lah. So that is what I think lah on my part. And Okay. kalau non-functional requirement, boleh test pakai ni cara ni juga ke? Kalau non-functional requirement, boleh boleh describe more tak about that one? Boleh elaborate more about that? Non-functional requirement. Cik Safa dah on mic pun boleh. Okay, so untuk performance kan, performance ataupun stress test, sebenarnya kita boleh buat stress test juga kat dalam PES ni. Uh, so tadi saya tak uh, apa tak ada tunjuk lah sebab that one is quite advanced jugalah dalam PES. So tapi sebenarnya dia ada performance and stress test. Kita boleh try untuk test our application. Adakah dia perform dengan baik? Kalau kita bagi dia stress, adakah dia boleh perform ke tak? That one easy jugalah dalam PES. Boleh explore juga dalam documentation dia untuk stress test dan juga performance tu. Okay, yes. Sebenarnya boleh replace. Jadi, I think this is what I think lah kan. Tester pun sebenarnya boleh belajar juga untuk buat test script sebab dia tak berapa susah pun kan sebenarnya. Dia macam ayat-ayat bahasa Inggeris juga kan. Kan? Tak dah complicated sangat. Tapi ya, it might be can be replaced lah untuk projek akhir pelajar. Boleh guna browser test. Untuk Laravel sahaja tu, no, not really. Dia ada juga framework lain kan. Framework lain, of course, I think dia ada juga untuk framework lain for the browser testing. Saya tak berapa familiar on that part, but dia ada. Tapi untuk Laravel, you guys boleh guna PES untuk browser test. Okay, ada soalan lagi ke? Nak on mic pun boleh ya. Kalau nak cepat, nak tanya lebih ni. Okey, ada lagi tu. Cik Syahrir ada lagi. Okay, Selenium, saya tak berfamiliar on that part. Uh, Selenium tu adakah dia framework untuk testing ke apa? Okay, tak ada dah. Okay. Yep. Oh, Selenium. Okay.
Oh, okay. Selenium tu ni macam browser testing juga kan? Is it, Safwan? Okay, Selenium ni saya tak berapa familiar on that part. Tapi what I can see by dia punya landing page ni, I think it's quite like the same as PAS punya browser testing jugalah. Itulah. Ini pertama, pertama kali saya dengar tentang Selenium, tapi uh, saya tak berapa nak familiar sangat lah untuk nak terangkan pasal Selenium ni. Okay, I think it's quite similar juga kot. Macam apa yang kita buat tadi kat dalam browser test. Yep. Cuma kat sini dia ada beberapa language lah yang support kan. Macam Java, Python, C Sharp. Dia boleh support banyak language lah. So, uh, ni kalau projek yang melibatkan other language, bukan PHP ataupun Laravel, mungkin boleh gunakan yang ini, Selenium. Hmm. Biasanya kita Java kan, Python. Hmm. Terus, kalau lebih kurang sama apa yang kita buat tadi kan. Go through URL kan. And navigate. Quit. Lebih kurang sama. Cuma yang tadi tu untuk Laravel, PHP. So this one might be like macam Java, Python ni project lah. You guys can explore this one. Tapi this one saya tak familiar. So susah sikit saya nak suggest. Okay, so ada soalan lagi? Okay, anything else from the board? Okay, jika tidak ada dah, saya rasa mungkin itu saja untuk kita apa, malam ini. Terima kasih Encik Syahrin. Ada Sama-sama. lagi? Ya, lucky draw Encik Aswad. Terima kasih ingatkan. Okay. Ya memang okay, kita takkan lupa. Untuk sesi webinar kita, apa, kelas kita, Alhamdulillah setakat ini sahaja. Okay. Okay, nak tengok, nak terus lucky draw ke nak tengok dulu apa nama QR code sekali lagi? Sebab saya rasa baru hari baru masuk ke semua kan. Baik kita tengok balik QR code ya. Sekejap saya sharekan Okay, we go through apa secepat mungkin. Okey. Okey, nampak tak? Okey, boleh scan dulu untuk siapa-siapa yang baru sahaja masuk atau bersama dengan kita tak daripada awal tadi. Sebab daripada awal kita dah showkan di QR code. Jadi yang belum scan, yang baru sahaja join, boleh scan dulu. Saya bagi dalam masa 30 saat. Terima kasih ya. Saya rasa banyak manfaat ya daripada kelas malam ni pun. Banyak yang kata ilmu baru semua. So, it's a good thing lah untuk para programmer semua. Okay, so 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, apa ni? Dan scan. Okay. Okay. Baik. Okay, mari kita tengok ke kita punya apa, roda impian kita. Okay, siapa yang kena malam ni? Okay, nama yang saya dah masukkan ni lebih kurang 26 orang. Yang tinggal sekarang dengan kita 23 orang. Okay, insyaAllah saya rasa tak ramai, tak banyak yang keluar. So, saya spin ya. Ready ya semua? InsyaAllah kita tengok rezeki siapa malam ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Aida. Aida masih ada tak Aida? Puan Aida. Kecil Aida. Ada. Beliau masih bersama dengan kita. Ada tak Puan Aida? Sudah ada buku tu. Tapi tak apalah. Dah dapat hadiah. Boleh bagi pada orang lain ke apa ke. Okey. Tak apa, tak apa. Boleh je. Okey. Sebab takkanlah kita nak buat lagi sekali kan. Dah rezeki Puan Aida dah. Tak apa Puan Aida. Buku ni mungkin boleh hadiahkan kepada program-program lain ke terpulang pada Puan Aida. Bagi kat saya. Lecturer ya, Puan Rohzaimi ni. Lecturer, kalau apa, kita ada promosi yang 10 buah buku dapat dengan harga 600 tu. Boleh juga karena beli apa bundle untuk student. Sempat lagi promote ya. Okey, Puan Aida boleh WhatsApp kami untuk apa claim this apa book giveaway ni di nombor tersebut lah 013-446-4601. Okey, WhatsApp kami nama penuh, kontak nama dan juga alamat penuh, okay, untuk kita postkan. Dan pengepusan ni kita akan lakukan pada hari terakhir, which is esok lah Jumaat. Kita kumpulkan satu nama lagi, seminggu sekali kita akan post, okay. Dan kalau dah sampai nanti boleh maklum kita, atau tak sampai lagi pun maklum kita nanti, okay. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada kami malam ini. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Encik Syahrin, Set, Sama-sama. perkongsian sangat smooth, tenang je. Saya pun walaupun tak faham pun jadi macam terkhusyuk tengok. Maaf Cik Syahrin, saya macam biasalah. Saya memang pelajar bukan bidang ni, tapi kata banyak ilmu-ilmu baru juga yang saya pelajari. Okay, pasti ada sebab Alhamdulillah. lah kenapa Allah berikan kita apa berada di tempat ni kan. Okay, so itu sahaja daripada pihak kami. Terima kasih dan mohon maaf juga daripada pihak kelas programming. Dan jangan lupa esok kita bersama dengan Mr. Jasper. Kita live dari Netherlands bersama dengan beliau dan juga Cikgu Dino. Jemput hadir, kongsikan kita punya channel apa link ataupun nanti bila saya upkan dia punya Zoom meeting tu boleh sharekan kepada yang lain-lain juga. Semoga dapat manfaat kepada sesiapa sahaja yang memerlukan ni sebab rugi sebab ini tak berbayar apa semua dan saya yakin setiap ilmu yang dikongsikan setiap malam ni banyak manfaat kepada mereka yang memerlukan. Okay, so itu sahaja. Selamat malam semua. Dah hampir ke 11 malam. Terima kasih lagi Cik Syari ya. Okay, insyaAllah kita jumpa Sama-sama. esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam semua. Mana ada WhatsApp tau.